Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak tutup ni sekarang ni arus mengalir. So bila kita nak tutup, kita kena pusing menegak. So pusing dan menegak. So dia akan macam ni. Semua arus elektrik akan terputus bila kita dah pusing dan dia akan menegak macam ni. Sekarang ni macam ni. Okey, so dia menegak macam ni. Lepas tu setiap pintu ni kunci dia. Setiap pintu ni kena, sekarang ni dia unlock, so kena tolak. Kena tolak macam tu. So bila tutup, tarik ni siap-siap. Kita dah unlock tadi. Tarik ni siap-siap, so dia dah unlock. Sama juga yang belakang, kena buat manual satu persatu. So kita tutup dia. Okey. Dan yang sini pun sama. Tolak dia manual. Lepas tu masa nak tarik, nak tutup, tarik, tolak macam ni, nampak? Okey, ada genggang tu. Okey, dia ni sikitlah. Nampak? Okey, so ni leceh sikitlah, tapi benda mudah je, tolak je. Tolak. Lepas tu tarik yang ni. Okey. Nampak. So settle, dah settle semua ni, tapi pastikan barang semua bawa keluar lah. Kemudian baru kita tutup dan kita tutup macam biasa. Jadi bila alat ni kita tolak je, dia akan offkan semua sistem. Jadi kita nak tekan alarm tak boleh. Nanti kita nak tekan alarm pun tak boleh. Okey, so pastikan boleh juga sebelum kita nak mudah lagi, sebelum kita nak, tapi tadi aku pernah try, aku ada video dia, aku pernah try. Bila kita tekan ni, dia tak akan dia tak akan tutup sebab dia anggap benda ni terbuka. So dia safety lah, yang jenis baru ni lah. Aku tak tahu mana sensor dia. Tengok macam tak ada sensor. Okey, jadi last, kalau aku cadangkan buat macam tadi lah. Last kali boleh tutup. Last kali tutup ni. Jadi dia akan manual. Pastikan parking betul-betul, keluarkan semua barang apa semua. Barulah korang buat 4 pintu tu. Reset yang ni, menegak. Ni sekarang melintang, tegakkan dia, tak cabut lah. Last kali tutup bonet. Tapi nanti masa korang dah nak onkan balik semua, dia akan bunyi lah kan. Dia akan tak bunyi, korang kena, bila korang buat keadaan ni balik, dia akan bunyi alarm, korang kena tekan balik lah. Lepas tu semua barang dalam tu kena reset balik, sebab kita dah cut off bateri dia. Kelebihan dia, kau tinggal berapa lama pun tak ada hal ni. InsyaAllah bateri akan okey. Assalamualaikum. Ciao.